tak tidak tak jumpa untuk sebutkan hadis ni kejahatan daripada langit ni kejahatan yang macam mana. Sehinggalah pada zaman hari ini disebutkan apabila sampai tanda kiamat ni, tuan-tuan, ulama-ulama pada zaman moden ini, 100 tahun ini ataupun 50 tahun ini, ulama-ulama yang membincangkan tentang tanda-tanda kiamat yang berlaku di akhir zaman, mereka menyebutkan kejahatan daripada langit itu ialah apa yang dipancarkan oleh satelit-satelit yang berada di angkasa lepas sana. Lebih 13,000 yang sedang yang saluran-saluran yang dipancarkan daripada atas sana. Yang ke-8 ni jarang disebutkan, tapi dia juga antara tanda kiamat yang kecil. Apa tuan-tuan? La yushikunna an yusabba alaikumus syarr. Yushakunna, sudah sangat hampir, kata Rasulullah, kalian akan ditimpa kejahatan daripada langit. Sehingga kan kejahatan itu dilakukan oleh orang yang duduk jauh di pedalaman. Kejahatan tu kena kepada orang duduk jauh di pedalaman. Nabi sebut fayafi, jauh di pedalaman. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, apakah itu fayafi? Wahai Rasulullah, Nabi pun jawab, al-ardul qafru, iaitulah jauh di pedalaman. Berlalu 1400 tahun yang lalu Nabi sebut hadis ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam huraian para ulama ni dah 1400 tahun. 1400 tahun. Ulama-ulama dahulu tak jumpa untuk sebutkan hadis ni kejahatan daripada langit ni kejahatan yang macam mana. Sehinggalah pada zaman hari ini disebutkan apabila sampai tanda kiamat ni, tuan-tuan, ulama-ulama pada zaman moden ini, 100 tahun ini ataupun 50 tahun ini, ulama-ulama yang membincangkan tentang tanda-tanda kiamat yang berlaku di akhir zaman, mereka menyebutkan kejahatan daripada langit itu ialah apa yang dipancarkan oleh satelit-satelit yang berada di angkasa lepas sana. Lebih 13,000 yang sedang yang saluran-saluran yang dipancarkan daripada atas sana. Betapa bilion manusia yang rosak melalui pancaran ni, tuan-tuan, dipancarkan ke handphone. Maka bolehlah daripada handphone ni melayari internet, yang rosak dan lara dengan gamenya, yang rosak dan lara dengan muziknya, yang rosak dan lara dengan filmnya, kemudian yang dipancarkan ke TV, yang kemudian yang dipancarkan ke, tuan-tuan nampak. Itulah antara yang ulama hari ni bila baca hadis ni, kan, beberapa orang ulama yang mengkaji hadis-hadis akhir zaman seperti Dr. Umar Abdul Kafi, Dr. Ali Jum'ah sendiri, Dr. Abdullah Al-Munajjid, Dr. ni, mereka-mereka yang mendalami tentang kajian akhir zaman, bila membaca hadis ni, kejahatan daripada langit itu disebutkan oleh mereka, disebutkan oleh para ulama ni, yang dipancarkan ni melalui satelit dan sebagainya ni, melalui radio, yang dipancarkan ke dalam TV, yang dipancar ke dalam handphone dan sebagainya. Itulah antara yang diijtihadkan oleh para ulama bila membahaskan tentang hadis. Nabi sebut la yushakunna an yusabba alaikumus syarr minas sama, dekat sudah, kata Rasulullah, akan ditimpakan kepada kalian banyak kejahatan daripada langit. Subhanallah, bukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut benda ni, bila Nabi sebut ni yang daripada langit ni, ulama hari ni hurai. Ulama hari ni kata kemungkinan kepada perkara ni, yang satelit dan sebagainya ni. Dan Nabi sebut waktu tu orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang susah pun akan terkena dengan fitnah ni. Tuan-tuan tengok, hari ni orang kampung pasang tak benda ni, tuan-tuan? Astro apa semua ni lah, kan? Semua tu daripada pancaran satelit tu lah, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dia pancar daripada mana? Kan? Pancaran satelit tu lah. Sehingga kan orang kampung pun semua di kampung-kampung sebagainya pasang benda ni, sehingga kan
Waktu saya belajar dulu, saya beberapa kali pergi ke padang pasir, tuan-tuan, no? Saya pernah bermalam di padang pasir. Dia ada buat rumah tetamu kecil. Kemudian bila sampai waktu malam, dah habis kita makan apa semua orang rumah tu keluar. Sebab rumah tu kecil. Saya pun tertanya-tanya, kan, di mana mereka akan tidur, kan? Saya pun perhati. Akhirnya saya buka tingkap. Di tengah padang pasir yang luas tu, dia susun macam gundi. Ini sini panggil apa? Gundi beras yang besar. Guni ya. Guni tu yang warna koko, yang tapi yang sangat besar. Dia susun di atas padang pasir tu ikut bilangan penduduk, ikut bilangan apa dia? Bilangan orang rumah tu, bilangan penghuni di rumah tersebut. Kalau penghuni rumah tu 6 orang, maka 6 lah, mak, ayah, anak 4 orang. Disusun di luar, di atas padang pasir tu. Maksudnya masih ada lagi badui-badui yang berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat. Bila di satu tempat ada banyak air, mereka pindah ke sana. Sebab padang pasir yang luas, yang 1000 kilometer, puluh ribu kilometer, tuan-tuan, dia tak ada geran. Dia tak ada geran. Dia hidup di sini, dia hidup di sini, masih berpindah randah. Dalam keadaan berpindah randah tu, satelit ada. Satelit. Dia bukan besar piring Astro, tuan. Dia 5 kali piring Astro tu. 5 kali. No? Dan siaran dia bukan 36. Bukan 72 siaran. Siaran dia paling banyak saya tengok mencecah 800. Dan piring dia 2 kali meja ni. Dia hadapkan ke langit, tuan. Dia hadapkan langit 800 siaran. Yang paling banyak sekali. Paling jauh sekali di Thailand. Siaran Thailand. Semua 20 siaran Thailand ada di situ. Siaran Thailand boleh tengok, kan? Itulah kejahatan yang ada ke langit, yang Nabi kata sehinggakan yang di pedalaman juga akan terkena kejahatan itu. Subhanallah, ni hadis ni, kan? Jadi para ulama hari ni kata itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah barangkali. Kemungkinan itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, dan benda itu telah berlaku.